Guys, stok lampu Smiling Shark macam ni dah pun di restock oleh seller. So, kepada korang yang lambat dapat lampu hari tu, ramai yang cancel kan. So, seller bagi tahu yang dia dah restock semua lampu-lampu ni. Apa yang bestnya, lampu yang kecil macam ni sebenarnya selepas dia restock, dia dapat satu lagi yang sama macam ni. Cumanya spek dia ada sedikit berbeza. Sebab yang baru ni lagi terang daripada yang lama ni. Teranglah sikit, tapi dia masih lagi tak mampu nak lawan yang version ni. So, kalau kita on dua-dua ni, kita boleh nampak yang kecerahan dia ada perbezaan sikit dari segi kecerahan. Dia lebih cerah sikit lah. Dan mode turbo dia pun lebih cerah lagi. So, kalau kita tekan lama, dia akan tukar mode yang lagi terang kan. So, dia lebih cerah lagi. Korang tengok tu perbezaannya. Dan untuk dekat bahagian model ni pun, yang lama ni dia adalah TIP 0003Z. Dan yang baru ni adalah TIP 0003 saja. Dan yang baru ni dia cuma ada 800 mAh bateri. Sedangkan yang lama hari tu, kalau ikut description dia adalah 1200 mAh bateri. So guys, kedua-dua stok ni dah sampai. Kalau korang berminat, link ada kat bawah tu.